Assalamualaikum. Yelah Tek, baru buka pintu ke Tek, nak bawa orang Tek. Ah. Oh, itu. Yelah Tek, ada tu kau tanya je Tek dari bawah aja, kena ya Tek. Yelah Tek, ikutlah awak apa sudah kecil Tek, katil ke rumah lu nak. Di Tek. Di Tek, ulah masak deh Tek. Siapa menyabi deh Tek. Yo nak kau kalau nanya jo boleh ke? Ote. Kami menjomu kau lah boleh bertanya deh. Ba lai alu je patuk je ke? Di baru duduk ambil teh minggu ini. Hai masak ada panih ni. Padi ke anak daru panan wangi. Anak daru. Kok. Padi baru. Awak teragak apa tu dia? Ada padi nak bagi soke, Melayu nama tu baca robana ada kini nak ada orang jual dek. Saya terlalu dua dek pedang wancak ada nah. Pekon wancak juga. Kami mau nyiru. Kau nyiru Sumatera Barat ke dek? Begitu. Dulu nyiru tu dodak kalau makan dulu kini nak ada orang makan tu. Nak lokek kan nyiru. Yo. Orang panciri malam ni, orang buaya malam. BAB kalau masuk ini nanti. Kini anak lagi dodak kecilnya lakuno nya. Dodak alunya. Itu kan kulit bau. B1 dia mau B dia. Anak air nasi. So air didih. Air didih nak lembu. Ya. Jamaah misalnya tu bertampung air nasi. Soke ni go. Yelah Tek, mungkin dia sehingga jomo tu wak sambung kecil wak nak belok potang banyak Tek. Alu je patuk itu Sampai di mana potang ni kalau wawancara awak Tek. Sampai manggil sampai menyandangnya pakai asoy, pakai apa gitu tak bau biang dia cerita. Begitu. Iya. Dimasukkan ke dalam PF kini na sorry makan je korak sorry gini ya Dulu kami kita baru lek sonana makan je korak.
Makan jokora, ini kan masuk ke saya tambah sapajak. Tidak boleh sebodak. Kita gula Cibodak. Dan kau orang Bagak, kodok di kodok orang gula Cibodak. Lapo itu kenyak kecil ini. Jadi antara alu jo patu itu mencari sana menyandang oleh maulek kami dah. Sianan patu ke istilahnya di barolek itu itu mengana mengubik deh. Anak bed orang ini tu lah. Sianan patu kemampuan tinggal dan kemanat yang apa. Ada pernah kami beroleh lu deh. Ang semundo orang tianyi aja. Orang tianyi berolehnya. Atau lonte angke apa dah iyo tu deh bah. Baroleh pulang ke rumah ini awak. Yo. Awak semundo kan? Awak copek datang. Manga aku jual awak manat yang jambe. Oh begitu. Jadi orang padusi singgo pendakuan ya. Petunya mesi nasi, petunya main si gulai. Biko nang kamuko si mondo. Menantu. Oh begitu. Inyolah nama layani. Kini sonang menantu ni sorry je tu ni. Dia ada dibuatkan jadi dulu. Yo dek cako dek sesuai. Pandai bisa undang bagai sampai kini menyusun pinggan. Oh begitu. Alu aja patu. Ya dah kami dah. Yo. Anak nocik tu mengaya itu. Namanya mamak tu kalau dia mengaya. Namini mamak deh kalau bau le kan pe mamin tu bakain basah namo. Tu kan basah ni. Basah deh. You guna mulai dari mengana mo ke. So kan padi kan baik dia. Yo. Mulai dari maigi sampai malumu aja itu sampai padi jadi boge. Yo. Itu betul ini kocik dan Begitu dulu. Kini nak ada sesuatu tu nampak ni. Ya lah teh hari dia lah pukul pula dia, lah pukul pula sampai di situ pula lah cerita awak alu je patu dulu teh, itu sambung balik alu je patu dulu, awak sudah mana dulu nak. Bela dan sana sampai jumpa di lain kesempatan, kita bersobok balik je teh Supi Haji ya, mudah-mudahan teh kau sehat. Dan kabar cerita alu je patu. Sampai dijumpa di lain kesempatan. Jangan lupa di like ya.